Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa hak boleh duduk dekat-dekat yang boleh tengok muka Nabi di mahsyar? Tak faham ayat tu. Tak boleh nak dalam lagi ayat tu. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di mahsyar? Paling hampir bermaksud boleh tengok Nabi di mahsyar. Nabi pun sebut, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu kepada aku, sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Binatang ke semuanya, manusia ke semuanya, jin ke semuanya, syaitan ke semuanya. Tuan-tuan boleh bayang berapa besar padang mahsyar dan di mana kita berdiri waktu tu. Tiba-tiba Rasulullah habang rahsia, orang yang boleh nampak aku di mahsyar, sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh nampak aku di mahsyar ialah mereka yang paling banyak selawat. Tiba-tiba kita tinggal selawat, bahkan sehari 100 pun tak ada. Jauhnya kita dengan Rasulullah. Tak malu muka nak mengaku umat Nabi. 100 pun tak ada sehari. Tak malu. Tak malu, muka tak malu nak mengaku umat Nabi. Teringin duduk dekat dengan Rasulullah. No, 100 pun tak ada.